Lelaki itu berundur tanpa amaran seolah-olah dia sedang dimanipulasi. Sang Biao, yang kuat, segera memanggil 8 atau 9 orang untuk menahannya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba pengsan ketika kumbang itu diragut. Tetapi apabila dia tersedar semula, lelaki yang baru mengelilinginya semuanya jatuh ke tanah dengan mata tertutup. Dan kumbang kembali ke tangannya tanpa disedari oleh sesiapa pun. Tetapi Nick tidak ingat apa yang berlaku sebentar tadi. Pada masa ini, Sang Biao mengetuai sekumpulan besar orang untuk meluru ke hadapan dengan agresif. Melihat bahawa terdapat sekatan di hadapan dan pengejar di belakang, Nick bergegas ke sebuah van usang dan melarikan diri dengan panik. Namun, sebelum dia berlari jauh, anak buah Sang Biao telah mengejarnya. Yang lebih teruk, dia dilanggar lori di hadapan. Nasib baik, kemahiran memandu Nick sangat bagus sehingga dia lalu dengan bahaya. Namun, apabila ditembak dengan kuat, tiba-tiba dia terasa sakit di depan matanya. Apabila dia membuka matanya semula, dia mendapati dia memandu secara terbalik dan dia akan jatuh ke dalam jurang jika dia tidak berhati-hati. Jadi dia memusingkan steering dengan tajam untuk membetulkan trajektori pemanduan, tetapi lori itu terhenti terus. Detik berikutnya, musuh meletakkan kereta di hadapannya. Nick mengangkat tangannya dan menyangka dia akan mati kali ini, tetapi kayu balak itu tergolek dan mengejut semua orang. Nick tersedar secara tiba-tiba dan menyedari bahawa apa yang baru dilakukannya adalah mimpi. Seluruh cerita berakhir di sini.